Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya dan inayahnya. Bertemu kita juga pada malam ini untuk membicarakan kitab Hidayatul Mutafakkirin pada muka surat 15, 10 baris daripada atas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah Tuan Pengarang ke-8-nya. Jadi daripada 20 yang ke-8 kata Pengarang iradah. Iradah. Ta marbutah apabila kita waqafkan menjadi ha. Jadi kalau kita bariskan dia, harakatkan dia jadi iradatun. Iradatun. Kalau wakafkan jadi iradah. Iradah artinya berkehendak ataupun berkehendak atau maha berkehendak, maha menghendaki. Berbagai-bagai makna yang kita letakkan, berbagai-bagai terjemahan yang kita letakkan, walaupun maksudnya satu. Mungkin diberikan beberapa terjemahan berdasarkan pada iktibar yang tertentu. Kita terjemahkan dengan berkehendak, iktibar pada ta'alluq. Kalau kita terjemahkan berkehendak, iktibar kepada diri sifat. Ataupun maha menghendaki, iktibar kepada murid, iktibar kepada nama. Namun kalau nak perincikan iradah, terjemahan yang lebih tepatnya ialah diterjemahkan kepada berkehendak. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak, maka berkehendaklah ia. Jadi artinya, arti iradah itu berkehendak Allah Ta'ala. Dibawakan lawanan bagi iradah. Lawan kata pengarang, mustahil ia Tuhan tiada berkehendak. Jadi sifat yang ke-8 Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Lawan dia iaitulah Tuhan itu adamul iradah, tiada berkehendak. Diuraikan sifat yang ke-8 ini. Kata pengarang, bermula maknanya, makna iradah itu apa dia? Hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bizat tukhassisul mumkina bi ba'di mimma yajuzu alaihi. Artinya iradah iaitu satu sifat. Jadi iradah Allah Ta'ala itu ialah, kita bicara di sini ialah semata-mata diri sifat iradah. Ianya merupakan satu sifat yang mawjud. Jadi iradah Allah Ta'ala ini ialah satu sifat yang wujud, suatu sifat yang wujudiyah.
Suatu sifat yang seandainya Allah Ta'ala bukakan hijab, kita boleh melihat sifat wujud, sifat iradah Allah Ta'ala. Menyalahi dengan golongan Mu'tazilah, yang mana golongan Mu'tazilah tidak mengisbatkan akan sifat iradah, sebagaimana mereka juga tidak mengisbatkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Yang berdiri ia sifat iradah ini dengan zat. Jadi bila sifat mestilah berdiri pada mausuf, bila sifat mestilah ada pada zat. Ini nafsiyah bagi sifat. Nafsiyah, pelaziman, perkara yang mesti bagi sifat, dia mesti ada di zat secara umum, sama ada makhluk ataupun Tuhan. Jadi apabila kita sifat dengan demam, panas, kita panas, jadi panas itu menjadi sifat bagi tubuh kita. Jadi berdiri artinya keberadaan, kekendirian sifat itu dengan zat. Dia tak boleh ada sendiri-sendiri, dia mesti ada dengan zat. Itu secara faham, secara umumnya. Walaupun apabila kita nisbahkan sifat-sifat ma'ani kepada Allah Ta'ala, walaupun kita mengatakan sifat ma'ani itu ialah sifat wujudiyah, namun ianya bukan wujud yang secara istiqlal sebagaimana zat juga wujud secara istiqlal. Tak boleh begitu. Berbeza dengan makhluk pula. Kalau makhluk ni kita katakan ni zat lain, sifat lain. Kita ada sifat pelihat lain, biji mata kita lain. Namun bila nisbah kepada Allah Ta'ala tak boleh begitu, kerana Allah Ta'ala itu Esa. Bila kita kata Esa, yang ada hanyalah zat. Lalu kita katakan sifat-sifat ma'ani bukanlah ianya zat dan bukanlah ia selain daripada zat. Apakah hakikatnya? Serah pada Tuhan, kita tak tahu. Sifat kita pun kita tak lepas nak kaji, ini kan pula sifat Tuhan. Jadi nak faham di sini yang dikatakan yang berdiri artinya merujuk kepada bahawasanya sifat iradah itu ialah benar-benar ada. Dia bukan hanya sekadar nisbah, bukan hanya sekadar idafat, bukan sekadar hanya pada amr i'tibari, tidak. Ini memang ada pada kharij. Seandainya dibukakan hijab, kita dapat melihat sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibawakan petikan teks yang berdiri ia dengan zat. Jadi al-qaim bizat, yang menentu. Ini ta'alluq, fungsi bagi iradah, kerja bagi iradah, peranan bagi iradah. Ini saya terjemahkan secara untuk mudah faham, mendekatkan faham. Jadi ta'alluq itu ialah fungsi, kerja, tugas. Bahasa mudahnya untuk mendekatkan faham. Jadi kalau pelihat, tugasnya melihat. Pendengar, Tuhannya pada tugasnya mendengar. Pekata, tugasnya berkata-kata. Kalau panca indera kita yang 5 tadi begitulah. Perasa, tugasnya ialah merasakan. Penyentuh, tugasnya ialah menyentuh. Itu fungsi ataupun ta'alluq, kefahaman secara umumnya. Jadi begitulah juga dengan iradah. Iradah dia ini merupakan suatu sifat yang jenis ta'alluq, berta'alluq. Apakah ta'alluqnya? Menentu ia. Menentu artinya mentakyinkan, mentaksiskan. Menentu ia akan mungkin. Menentu ia ia sifat iradah tadi menentukan akan mungkin. Jadi dia bertakluk dengan perkara-perkara yang bersifat dengan imkan sahaja. Perkara yang bersifat menerima ada, menerima tiada. Ataupun dengan makna yang lainnya, perkara yang boleh menerima taksir, menerima kesan, menerima perubahan.
Jadinya iradah Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada dirinya. Iradah Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Tak boleh kita kata Tuhan menginginkan ia melihat, Tuhan menginginkan ia mendengar, Tuhan menginginkan ia berkata-kata. Tak boleh begitu. Kerana bila menentukan, perkara yang ditentukan ialah dirinya. Bila menentukan akan dirinya, berarti diri Tuhan itu menerima perubahan. Boleh ada, boleh tiada. Jadi bila menerima ada, menerima tiada ini ialah perkara yang mungkin. Ia ini bukannya sifat ciri-ciri ketuhanan, bahkan ianya ciri-ciri kemakhlukan. Kalau begitu, sifat iradah dia tidak bertakluk kepada perkara mustahil, tidak bertakluk kepada perkara yang wajib, hanya bertakluk dengan perkara yang bersifat imkan sahaja, bersifat mungkin sahaja. Berbeza dengan pandangan golongan-golongan Wahabi, golongan-golongan pengaku Salafi. Mereka mengisbatkan af'al, merujuk kepada sifat perbuatan yang lebih umum, melihat, mendengar. Mereka mempenamakan sebagai sifat perbuatan Allah Ta'ala. Tuhan melihat, Tuhan Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata. Lalu mereka mengatakan bimasyiatillah, dengan kehendak Tuhan. Bila Tuhan nak tengok, Tuhan tengoklah. Kalau Tuhan tak nak tengok, maka Tuhan tak akan lihat. Kalau kita beriktikad begitu, berarti adanya sesuatu yang boleh Tuhan tak lihat. Sedangkan perkara tersebut ada. Adanya sesuatu yang Tuhan tak mendengar. Sedangkan perkara itu ada, suara itu ada. Kalau begitu, pendengaran Tuhan tidak menyeluruh, penglihatan Tuhan tidak menyeluruh. Sedangkan ta'alluq ataupun penglihatan Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala tidak terlepas walaupun suatu pun perkara-perkara yang mawjud. Semuanya nyata pada penglihatan Allah Ta'ala, semuanya nyata pada pendengaran Allah Ta'ala. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengaitkan melihat, mendengar Tuhan itu dengan kehendak Tuhan. Kita tak kaitkan. Kalau golongan Wahabi, golongan Taimiyah, mereka berpegang kepada konsep af'al ikhtiyar Allah Ta'ala, iaitulah qadimun naw'i hadisul afrad. Jadi berlaku perkara baru kepada diri Tuhan. Masa Tuhan nak melihat itu, berlaku perkara baru pada diri Tuhan. Sebelum ini Tuhan tak lihat, sekarang baru lihat, Tuhan lihat. Jadi baru lihat, artinya mengisbatkan perkara baru pada diri Allah Ta'ala. Lalu mereka menuduh Asy'ariyah menafikan Tuhan itu melihat. Asy'ariyah mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan penlihat, namun dalam masa yang sama menafikan Tuhan itu melihat. Kerana Asy'ariyah menafikan berlakunya perkara baru pada diri Tuhan. Lalu kita mengatakan maksud hulul hawadis, perkara yang baru berlaku pada diri Allah Ta'ala, yang kami maksudkan ialah perkara yang wujudiyah, perkara yang wujud, perkara yang mawjud. Seandainya perkara yang baru-baru itu merujuk kepada amrun i'tibari, perkara yang bangsa nisbi, perkara yang bangsa hanya dalam minda, maka perkara itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Lalu kita mengatakan Allah Ta'ala melihat, dalam masa yang sama tidak ada berlaku perkara baru pada diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar, tak ada perkara baru berlaku pada diri Allah Ta'ala. Yang barunya ialah perkara yang dilihat, yang barunya ialah perkara yang didengar. Kita baru ada, Tuhan melihat kita, Tuhan baru melihat kita. Tapi adakah perkara baru berlaku pada diri Allah Ta'ala, berlaku perubahan? Tak ada berlaku perkara perubahan pada diri Allah Ta'ala. Lalu kita mengatakan ianya melihat itu hanyalah amrun i'tibari saja. Dia bukan perkara yang wujudi. Jadi golongan-golongan Taimiyah, golongan-golongan Wahabi, mereka ini sebenarnya terpengaruh dengan pandangan golongan-golongan Karamiyah. Lalu mereka mengaitkan semua melihat Tuhan, mendengar Tuhan itu dengan masyiah,
dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak. Kita iradah Allah taala hanya berkait dengan perkara-perkara yang mungkin, iaitulah dia menyusuli dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Disusuli dengan kudrah Allah taala yang didahului dengan pengetahuan Allah taala. Allah taala mengetahui sejak azali, dia menentukan akan diciptakan alam. Yang baru ni ialah ciptakan itu baru. Mengetahui itu sejak azali lagi, berkehendak Allah taala, menentukan Allah taala itu sejak azali lagi. Itu kita pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Baiklah, kata pengarang lagi. Jadi iradah Allah Ta'ala itu menentukan, itulah mentakhsiskan akan mungkin, maknanya bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahil. Jadi Tuhan berkehendak menciptakan anaknya, ini perkara yang mustahil, tak boleh. Adakah Tuhan lemah? Tidak. Kerana iradah itu bukan ta'alluqnya. Dengan setengah barang yang harus, ia barang tadi atasnya. Jadi walaupun iradah Allah Ta'ala itu menyeluruh setiap perkara-perkara yang mungkin, asalkan perkara yang mungkin yang bersifat dengan imkan, maka sifat imkan itu menjadi pengesah bagi iradah Allah Ta'ala bertakluk dengan perkara tersebut. Namun yang Allah Ta'ala tentukan, kata pengarang di sini, dengan setengah barang yang harus. Bukan semua Allah Ta'ala tentukan. Kerana mustahil Tuhan tentukan semua. Ada dan tiada dalam masa yang sama Tuhan tentukan. Tak boleh. Ianya perkara yang mustahil. Kalau menentukan semua perkara, maka akan membawa kepada iradah Allah Ta'ala bertakluk dengan perkara yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala menentukan umur kita 100 tahun. Tak akan, maknanya Tuhan tidak memilih 101, Tuhan tidak memilih 99. Hanya memilih umur 100 saja. Sedangkan perkara yang imkan itu ialah 1, 2, 3 sampai berjuta-juta umur kita. Semuanya perkara yang harus. Namun Allah Ta'ala tentukan satu saja, 100 tahun. Contoh. Kata pengarang lagi, dan disyarat bagi mentaksis Allah Ta'ala akan mungkin dengan iradahnya, iaitu barang yang diketahui dengan ilmunya daripada mungkinan. Ini berkaitan juga. Jadi sebelum iradah didahului oleh ilmu susunannya. Ini susunan bukan susunan zamani, bukan susunan bangsa masa, tidak, tapi susunan nisbah akal kita faham. Tuhan mengetahui sejak azali, maknanya tidak ada awal perkara tersebut. Tuhan menentukan sejak azali, berarti tidak ada awal. Pengetahuan tidak, pengetahuan Tuhan tidak ada awal. Kehendak Tuhan ataupun Tuhan menentukan tidak ada awal. Kalau begitu, tak bolehlah kita kata ilmu dahulu, iradah kemudian, ataupun iradah dahulu, ilmu kemudian. Memang tak boleh. Kerana kedua-duanya adalah qadim, tanjizul qadim. Yang kami maksudkan dengan terdahulunya ilmu, terdahulu nisbah ta'akul, nisbah kita faham. Nisbah kita faham. Berbeza dengan manusia. Berbeza dengan manusia pula. Berbeza dengan manusia. Manusia didahului oleh pengetahuan secara zamani, barulah disusuli dengan berkehendak. Orang kalau tak ada pengetahuan, dia tak akan ada sifat berkehendak. Tu kekunci dia. Orang tak ada pengetahuan, dia tak akan berkehendak. Orang kalau tak ada pengetahuan, dia tak akan semayang.
Orang kalau tak ada pengetahuan, dia tidak akan beribadat. Orang kalau tak ada pengetahuan, dia tak buat apa benda pun. Dah macam haiwan lah. Tapi oleh kerana dia ada pengetahuan, maka dia solat. Dia tahu kalau tak salat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka azamlah ia, berkehendaklah ia untuk menentukan, artinya melaksanakan ibadat solat. Didahului oleh pengetahuan, baru didahului oleh iradah, berkehendak kita. Kerana kita ini ada terdahulu, ada terkemudian. Tahu dulu barulah kita memilih. Jadi kalau kita nak beli barang, ahli perniagaan, orang meniaga tadi yang akan infokan pada kita. Okey, bagian. Oh, kita tentukan apa yang kita nak. Namun bila kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah Taala mendahului akan irada Allah Taala, nisbah akal kita untuk faham, bukan nisbah tertib hakiki, bukan susunan hakiki, bukan. Kerana Allah Ta'ala mengetahui sejak azali, Allah Ta'ala telah berkehendak sejak azali. Jadinya susunan akalnya, Tuhan menentukan apa yang telah ia ketahui. Daripada mungkinan dan bagi iradah itu dua ta'aluk. Jadi sebagaimana kita fahami bahawasanya sifat iradah Allah Ta'ala itu ialah sifat yang berta'aluk. Dia tidak seperti sifat haya. Haya tidak berta'aluk. Iradah Tuhan itu, sifat iradah itu dua ta'aluk juga. Ada dua ta'aluk atas barang yang telah mentahqiqkan akan dia oleh setengah ulama, sebagaimana dibawakan, dipegang oleh sebahagian muhaqqiqin. Iaitulah Allah Ta'ala ada dua ta'aluk, walaupun ta'aluk yang hakikinya hanya satu, iaitulah tanjizul qadim. Saluhi itu hanyalah majazi sahaja. Pertama daripada dua ta'aluk bagi sifat iradah dinamakan sebagai ta'aluk saluhi yang qadim. Ini ta'aluk yang hakiki, iaitu patut bagi Tuhan pada azali bagi menentu akan mungkin dengan sekalian barang yang harus ia atasnya. Jadinya harus Tuhan tentukan apa-apa pada diri kita ini. Semuanya harus. Layak, boleh saja Tuhan nak tentukan, Tuhan nak jadikan kita ini sebagai anak raja. Boleh, layak. Boleh saja Tuhan nak jadikan kita ini sebagai anak Arab, keturunan anak Arab. Boleh saja Tuhan nak jadikan kita ini lahir pada tahun 1300 Masihi atau Hijrah. Sekarang Hijrah dekat sangat, Masihi lah. Boleh saja Tuhan nak menciptakan kita ini sebagai anak Nabi Adam AS. Tu anak betul. Semuanya harus bagi Allah Ta'ala. Layak, boleh saja. Ini dinamakan sebagai saluhin qadim. Sekadar kelayakan. Adakah Tuhan dah tentukan? Tidak. Sekadar layak, boleh. Oleh kerana itulah saya katakan tadi, ta'aluk saluhi bukan ta'aluk yang hakiki. Bila ta'aluk yang hakiki ialah berfungsi, bil ta'li, artinya terjadi. Kalau melihat, kalau sifat melihat, kalau pendengar, mendengar. Bukan sekadar boleh mendengar, tak mendengar betul. Itulah yang dimaksudkan dengan hakiki. Jadi ta'aluk hakiki ini ialah tanjizul qadim, bukannya saluhil qadim. Saluhil qadim hanyalah majazi saja.
Oleh kerana itulah apabila kita membicarakan tentang teks-teks karya Syekhul Akbar Ibn Arabi, Syekhul Akbar Ibn Arabi mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu beriradah tapi tidak berikhtiar. Bukan dia menafikan Tuhan itu tidak memilih, tidak. Namun nak bagi tahu bahawasanya sesuatu itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Kerana merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada yang hakikinya hanyalah tanjizul qadim. Tuhan dah tentukan. Tak dipilih-pilih lah. Jadinya Syekhul Akbar Ibn Arabi melihat kepada realiti, bukan melihat kepada sekadar metodologi, sekadar sekadar idea saja. Yang realiti macam mana? Tuhan dah tentukan. Dah tak pilih-pilih dah. Tu je Tuhan tentukan. Bukan bererti Syekhul Akbar Ibn Arabi menafikan tiap-tiap satu itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadinya kalau kita lihat sekadar teori-teori, ialah tiap-tiap satu itu Tuhan boleh pilih. Tuhan boleh pilih ini, Tuhan boleh pilih ini, boleh pilih ini, boleh pilih ini, boleh pilih ini. Tuhan boleh letak umur kita 13 tahun, 14 tahun, 20 tahun, 70 tahun. Itu pilih. Lalu Tuhan memilihkan 13. Artinya sebelum memilih, artinya ada pilihan yang banyak. Nak menunjukkan bahawasanya perkara itu daripada tidak ditentukan kepada ditentukan. Ada berlaku perubahan. Yang realiti macam mana? Tiap-tiap satu telah pun ditentukan sejak azali. Itu yang Syekhul Akbar Ibn Arabi fokuskan. Namun sebagian pihak salah faham. Mereka salah faham, lalu mereka mengatakan Syekhul Akbar Ibn Arabi menafikan sifat iradah Allah Ta'ala. Bukan begitu. Menafikan sifat ikhtiar Allah Ta'ala. Apa beza antara ikhtiar dengan iradah? Bukankah perkara yang sama menurut mereka? Tak, sebenarnya Syekhul Akbar Ibn Arabi merujuk kepada apa dia? Merujuk, memfokuskan kepada realiti, bukan sekadar teori. Bukan sekadar teori. Yang realiti macam mana? Tiap-tiap satu telah pun ditentu Allah Ta'ala. Dah, selesai. Bukan berarti Tuhan itu lemah. Bukan. Keduanya, ta'aluk yang kedua dinamakan sebagai ta'aluk tanjizi yang qadim. Iaitu apa tanjizi yang qadim? Iaitulah menentu. Jadi kita faham di sini bahawasanya iradah ta'aluk ni ialah ta'aluk takhsis ataupun ta'yin. Ta'aluk menentukan, mentakhsiskan. Itu ta'aluk iradah. Kalau kudrat menjadikan, iradah bukan menjadikan, dia hanya menentukan. Itu fungsi dia, kerja dia. Lalu ketika saya mengangkat tangan ini berkait dengan ilmu Allah Ta'ala, berkait dengan sifat iradah Allah Ta'ala, berkait dengan kudrat Allah Ta'ala. Tuhan mengetahui sejak azali lagi pada pukul 8.25 saya angkat tangan. Tuhan sejak azali lagi telah menentukan saya akan mengangkat tangan pada jam 8.25. Tuhan baru menjadikan pada jam 8.25 terjadinya pergerakan tangan saya. Jadinya mengetahuinya qadim, menentunya qadim, menjadikan itu baru. Baru lagi Tuhan menjadikan. Tapi menentukan sejak azali lagi. Itu dinamakan sebagai ta'aluk tanjizul qadim. Kata pengarang, iaitu menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus ia atas dengan fi'ilnya. Nampak? Dia kata perkataan setengah. Kalau soluhi diumumkan menentu akan mungkin dengan sekalian barang yang harus, sekalian. Tapi ta'aluk tanjizil hadis ini, tanjizil qadim ini, iaitulah menentu ia akan mungkin dengan ba'd, dengan setengah barang yang harus.
Ia atasnya harus ia perkara mungkin tadi dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Jadinya Tuhan menentukan sejak azali, namun yang Tuhan jadikan hanyalah sebahagian, sebagaimana Tuhan berkehendak juga sebahagian. Tuhan menentukan sebahagian tadi. Dah Tuhan tentukan umur kita 100. 100 juga. Lalu Tuhan jadikan umur kita 100 tadi. Ini perkaitan 3 sangkai. Mengetahui, berkehendak dan juga kudrah Allah Ta'ala menjadikan. Ta'aluk mengetahui ilmu qadim, ta'aluk berkehendak qadim, ta'aluk iradah iaitulah perbuatan baru. Kerana iradah itu dia bukan menjadikan. Kalau iradah itu menjadikan, bererti sejak azali lagi Tuhan telah menjadikan kita. Ini perkara mustahil. Kalau Tuhan dah menjadikan kita sejak azali, alam ini sejak azali, banyaklah qadim. Berbeza dengan kudrah. Kudrah ialah ijad. Daripada ijad itulah timbulnya istilah wujud. Itu ijad. Menjadikan, artinya daripada, beralih daripada tiada, daripada adam kepada maujud, kepada wujud. Itu ijad. Kalau iradah tidak. Kalau iradah hanya menentukan, bila menentukan, ianya bukannya menjadikan, maknanya sejak azali lagi Tuhan telah menentukan kita, sedangkan kita belum ada lagi. Tak ada masalah. Ini kita faham tuan-tuan. Jadi kita faham di sini ialah Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah, berkehendak. Dia kata, kalau golongan sufi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri ini, nescaya dia akan kenal Tuhan dia. Manusia ini ialah satu paparan yang cukup cantik kita mengenal Tuhan. Di titik ini satu paparan yang cukup cantik Allah Ta'ala memaparkan, nak mengenalkan kita terhadap diri dia. Kita ini mempunyai sifat kemampuan. Kita mempunyai sifat berkehendak. Kita berkeinginan. Kalau kita tidak ada bersifat berkeinginan, maka kita tak akan faham apa itu iradah. Oleh kerana kita ada keinginan nak pergi masjid, keinginan nak makan, keinginan nak itu, yang mana keinginan kita itu didahului dengan pengetahuan kita. Kalau kita tak tahu nasi Arab tu sedap, tak akan kita ingin nak makan nasi Arab. Bila dia tahu, sedap pun punya nasi Arab, lepas ni balik nak makan nasi Arab pula. Ayam percik dekat mana? Ujung tanda Perlama. Semua sampai ke Melimau. Kampung apa nama? Tedong ni. Apa nama kampung? Simpang. Kampung Simpang Simpang Tedong. Simpang dulu Tedong. Kalau daripada sini Tedong dulu ke Simpang? Mana Tedong ke Simpang tu? Simpang Dah dekat dengan Simpang kan? Dengan apa nama ayam percik dia sedap. Jadi saya tahu pengetahuan saya ada. Saya nak makan nasi ayam percik. Dia ni ayam percik je lagi. Kita faham benda tu. Jadi kita berkeinginan berkait dengan apa dia? Berkait dengan pengetahuan. Kita dah kata awal, laisa kamitsli syai'. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Ta'ala isbat, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita peringkat mula-mula sekali, Tuhan tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba Tuhan mengatakan dia melihat, dia mendengar dan juga dia melihat. Kita dah nafikan Tuhan tak sama dengan makhluk, dan kita mempunyai sifat pelihat, kita ada sifat pendengar. Kita mempunyai sifat berkehendak. Maknanya sifat berkehendak inilah yang menentukan
nak buat apa lepas ini, lepas ni nak apa. Kita faham menentukan tak apa dia. Kalau kita tidak ada sifat iradah, maka kita tak akan faham apa itu berkehendak, apa itu berkehendak. Oh, seronok suatu kenikmatan kita boleh menentukan apa yang kita nak. Oh, suatu kehebatan boleh menentukan. Ini suatu perkara yang kemerdekaan bagi diri kita. Kita rasa macam suatu nikmat, kita boleh menentukan. Sedangkan kita ni menentukan tadi kita nak buat apa, kita nak apa, itu bukannya sebenarnya perkara yang hakiki. Berapa banyak yang kita nak buat, kita nak tapi tak dapat. Sedangkan perkara yang kita nak dan dapat itu sebenarnya bukannya dapat kerana sebab kita kehendak. Tak, Allah Ta'ala terkehendakkan bertepatan dengan kehendak kita. Tu. Namun kita faham kehebatan berkehendak itu Allah Ta'ala letakkan pada kita. Hebat. Seseorang yang mempunyai sifat berkehendak, kuasa menentukan seseorang yang hebat. Apatah lagi sesuatu yang berkehendak, sesuatu yang dapat menentukan, yang mana penentuan dia itulah yang hakiki, yang memberi kesan. Barulah kita faham, oh hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau begitu, maka kita letakkanlah iradah kita di bawah iradahnya. Letaklah kehendak kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara sufi. Sampai peringkat mengatakan arih nafsaka fit tadbir. Rehatkan diri kamu dalam tadbir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang tadbir kamu. Ikut. Kamu hanya membaca, kamu hanya melihat paparan yang Allah Ta'ala tunjukkan pada diri kamu. Apa lepas ini, apa lepas ini, apa lepas ini, apa terjadi esok, apa terjadi esok. Kamu untuk kamu faham bahawasanya kamu adalah hamba, memaparkan sifat ubudiyah. Bila ada kehambaan, sudah pastilah ada ketuhanan. Bila kita kata ubudiyah, mesti ada ma'bud. Ada abid, mesti ada ma'bud. Bila kita kata ilah, mesti ada maklum. Bila kita kata rabb, mesti ada marbub. Bila kita kata yang dimiliki, mestilah ada yang memiliki. Bila kita kata ada yang ditadbir, mesti ada yang mentadbir. Itu idafat dia, perkaitan dia. Lalu kita faham di situ, kehendak kita itu suatu kehebatan bagi diri kita. Bila kita kaitkan dengan Allah Ta'ala, tiada apa-apa kehendak kita. Namun peringkat awalnya, kita faham apa itu kehebatan berkehendak, menentukan. Bila kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, oh sebenarnya kehendak kita bukannya muassir, bukannya dapat menentukan tidak sesuatu. Tidak. Bahkan terjadinya kehendak kita itu kerana bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Allah Ta'ala menjadikan sifat-sifat pada diri kita ini sebenarnya untuk fahamkan apa itu Tuhan. Fahamkan kehebatan sifat-sifat mana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita bicara sufi. Ini jam cepat ya. Dan insyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Kita tak lama dah cuti lama. Kita berhenti awal lagi. Kita nyotai taiko kita tak ada ni, tak apalah, kita berhenti awal lagi. Jadi segala yang mana itu datang dari Allah SWT, segala kekurangan, kesilapan, kedhaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuman tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.